Satu lagi kejadian, kata saya ni bantu Angah ni minta bantuan. Dengan Sahar ni minta bantuan. Atas kejadian siasatan polis tu. Yang kejadian 39B tu. Melibatkan individu ni bersama dengan Dapi ni apa benda ni. Yang lembu saya, kebau saya hilang. Yang apa benda? Si Pak Loh kedai ni dengan anak Sari belah sana tu dengan Hamdan tu jual lembu saya yang ada dekat Lepon 6. Saya tak tahu apa kena-mengena dengan Zuraidi ni. Yang lembu putih saya hak dalam kandang tu, hak dekat isteri kan bawa lembu dia tu. Dia jual habis lembu saya tu. Saya dengan anak dengan Pikah gitu beli lembu kat situ dan adalah pembantu-pembantunya. Tiba-tiba hilang. Hilang keseluruhan. Tak faham juga saya. Kan? Angah kata dia perlu bantuan. Bantuan apa? Kesudahan dia curi barang-barang saya habis. Kain baju, motor apa benda dekat situ. Termasuk gaji. Daripada awal, daripada remaja dulu, daripada budak-budak kena curi, sampai ke sudah. Dia tak payah buat kerja, dia duduk di rumah. Dia bagi tahu orang sana, dia bagi tahu orang sini, bagi tahu orang sana. Kerja buat kita terganggu. Macam satu kertas kerja yang melibatkan apa ni? Yang melibatkan budak Sapua ni. Kan? Yang pasal pengiraan duit gaji, duit pendapatan Negeri Pahang tu. Bersangkutan dengan apa benda? Pasir. Bahan pasir kena tu. Kajian. Tiba-tiba dokumen-dokumen komputer tu hilang semua. Tiba-tiba timbul sekarang ni. Dan saya pernah hantar email kepada Abdullah dengan kakak dia. InsyaAllah Sultan Abdullah dengan kakak dia. Saya pelik betul benda tu tiba-tiba ada dekat situ. Yang peliknya ayahanda ni, apa benda geng-geng SUK ni, konon-kononnya dah. Hak jadi tukang curi dokumen-dokumen apa benda yang kita buat. Kertas kerja kita, baik sekolah kita apa benda, nak kena curi dengan dia ni. Yang best ni, anak Sari ni, dekat Ampang itu, dekat bawah dia yang bekerja situ, dia yang pergi latihan situ. Lepas tu bergaduh dengan jurulatih tu, jadi insiden. Sampai jurulatih tu kena bunuh. Saya pula yang kena tahan 4 hari. InsyaAllah, saya nak minta buat tuntutan pada pihak Kerajaan Malaysia, pihak polis, bentangkan benda ni. Saya tahu saya kejadian tu melibatkan Sahar, Angah ni, dengan Mazlan Harun ni, dengan Zaini Zamsari ni. Itulah. Dia orang rompok saya punya pasport. Ada geng dekat Batam pula.